Menggunakan 8 botol VF dan 2 botol Vitok. Saya dah hilang 9.85 kilo. Semua, saya dekat Shah Alam Selangor nak interview customer Visa Fit yang dah kurus. Hai Puan, nama Puan? Puan daripada mana? Saya Hafizah daripada Ipoh Perak. Baik Puan, nak tanya, sebelum Puan guna produk Visa Fit, berapa berat Puan? Berat saya pada asalnya 67.05 kilo. Berapa produk Visa Fit yang Puan dah guna dan berapa kilo Puan dah hilang? Saya dah menggunakan 8 botol VF dan 2 botol Vitok dan kopi pun saya dah ada ambil 3. Saya dah hilang 9.85 kilo. Hampir 10 kilo jugalah. Apa yang best ni Puan guna produk Visa Fit ni? Rasa apa? Bagi saya produk Vistafit ni banyak membantu saya. Mula-mula saya ni ada masalah perut buncit, jadi saya hilang keyakinan diri. Apabila saya menggunakan produk Vistafit, saya dapat lebih daripada apa yang saya nak. Saya dapat semua. Bukan saja perut saya makin okey, tapi seluruh badan pun okey. Saya bersyukur sangat. Alhamdulillah. Okey baik Puan, apa yang best ni produk Visa Fit ni? Rasa dia ke? Rasa dia sangat sedap. First time saya guna tu memang sedap juga. Sebab dia rasa koko dia memang macam koko pure. Memang sedap lah dan kenyang sampai petang. Apa yang benda yang Puan tak boleh lupa yang orang puji ke Puan ke apa-apa yang Puan rasa seronok sangat lepas Puan dah capai target? Saya rasa macam lebih yakin lah sebab setiap kali saya pergi office ramai tegur saya, wah dah kurus. Dan pergi mana-mana pun macam kawan-kawan lama yang tak jumpa kata, betul ke Hafizah ni? So saya rasa macam happy sangat. Baik, jom kita nak bagi hadiah kepada Puan sebab dah berjaya kan? Let's go. So, jom kita nak bagi hadiah kat Visa, duduk. Kita nak bagi trofi daripada Visa Fit. Okay. Dan kita nak bagi sertifikat atas nama Kak Fiza. Okay, Puan Fiza. Kita nak bagi, kita nak Puan buka dan unboxing. Okay, buka. Wow. Puan pakai sekarang. Okay, baik. Okay. Yes. Siapa nak bagi kan? Okay. So dekat Visa Fit, siapa yang dah kurus dapat hadiah. Okay. Tengoklah target dapat banyak mana, dapat hadiah cincin. Siapa nak bagi? Zoom sekali lagi. Seronok tak Puan? Seronok sangat. Siapa nak bagi kan? Nak bagi. Okay. Baik. So terima kasih kepada Puan Faiza daripada Ipoh datang sini untuk dapat cincin. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Vistafit. Okay.